Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma وعملا وهدى وتقى وصلاحا في الدين يا أكرم الأكرمين واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وافتح علينا فتوح العارفين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Maka sambung muzakarah kita pada pagi Jumaat selepas daripada kita buti dengan sebab ada khija sikit dan juga uzur pada minggu yang telah lepas demi, maka hari ini sambung dah tempat yang kita buti dulu insya-Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi selepas daripada kita kelih dan tilik, rasa comel juga dan baik juga jikalau kita nak mari muzakarah bersama, mari bincang bersama tentang kelakuan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan akhlak Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan rahmat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada manusia dan kepada seluruh alam. Sebab di hari ini kita berada dalam bulan yang mulia, bulan yang diperanakkan Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka berdasar kepada ayat yang begitu comel, maka di sana ada hadis yang Nabi kata tak sempurna iman seorang manusia, tak sempurna iman seorang manusia, dan sehingga jikalau tidak ada benar ni maka tak sempurna iman dia, tak penuh iman dia, tak molek, tak baik dengan sebenar-benar baik iman dia. Malaikat ada benar ni dalam jiwa dia. Ada gapo? Yang pertama kali ialah bahawa Allah subhanahu wa ta'ala dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam lebih kasih saya daripada diri dia sendiri. Dia kasih kepada Allah, cinta kepada Allah dan juga kepada Rasul lebih daripada diri dia sendiri, lebih daripada isteri dia, anak bini dia, keluarga dia, adik-beradik dia, kawan dia, jiran dia, semua manusia. Tuhan dan Rasul lebih kasih dalam jiwa dia daripada apa semua yang duduk ada atas muka bumi ini. Barulah sempurna iman dia. Maka benar ni bukan mudah, payah. Maka cinta ni, kasih ni, duk dia tak tumbuh, duk dia tak ada. Nah, dia mesti kena ada benda lain mari. Nah, mari bubuh, mari apa, barulah dia nak baru tumbuh sikit sebanyak. Maka daripada benda yang sebaik-baik jalan supaya kita dapat menumbuhkan rasaan kasih sayang cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka apabila kita cinta ke Nabi sungguh-sungguh cinta, maka itu sebagai tanda kata sempurna iman kita. Maka kita kena mari kaji, mari baca, mari lihat, mari kelih kelakuan Nabi, perbuatan Nabi, akhlak Nabi, rahmat dia. Maka semua benda-benda ni nah, jikalau kita mari bincang, mari muzakarah bersama, lama ke lama, majlis ke majlis, satu ketika pada satu ketika yang lain, nah, kadang-kadang repang harap-harapan kita ia tumbuh sikit sebanyak dalam jiwa kita. Sebab itu rasa dengan bulan yang mulia ni kita mari berkecek tentang benda-benda yang bersangkut paut dengan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lebih-lebih lagi dengan satu sifat Nabi yang jelas nyata sekali di kalangan sifat-sifat yang lain,
Sifat ni lah paling agung sekali bagi Nabi kita, paling nyata sekali bagi Nabi kita, paling jelas sekali bagi Nabi kita, iaitu sifat rahmat Nabi SAW kepada kita semua dan kepada makhluk Tuhan semua. Sebagaimana Tuhan kata dalam Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak hantar kamu hai Muhammad melainkan supaya merahmati sekalian alam. Maka kamu ni rahmat Allah kepada alam ini. Nah, ada dia. Lagi pula berdasar kepada satu ayat Quran yang begitu comel dalam surah At-Taubah ayat yang 128, iaitu Tuhan kata, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Maknanya sesungguhnya telah datang akan kamu oleh seorang rasul. Rasul ni min anfusikum, daripada kamu, ai daripada jenis kamu, ai manusia, bukan daripada malaikat dak, bukan daripada jin dak, bukan daripada makhluk yang lain dak, bukan daripada jenis kamu manusia. Dan lagi pula daripada orang yang kecek luah kamu Arab. Nah, itu dia. Azizun 'alaihi ma 'anittum, sangat berasa beratnya dan berasa susah hatinya di atas seorang rasul ni apabila berlaku susah payah dengan kamu. Ai Nabi kita ni sallallahu alaihi wasallam apabila khijah umat dia buat ni susah payah nak buat berat, maka Nabi susah hati lalu. Nabi serabut selalu. Bimbang takut umat dia tak boleh buat. Bimbang takut berlaku susah payah dengan umat dia. Serabut lalu Nabi kita. Kalau gitu, apa benda yang susah bagi umat dia, Nabi lebih serabut daripada kita lagi. Susah hati, bahasa berat. Nah, sebab dia apa? Sebab dia nak umat dia suka di atas rengek. Nah, itu dia sabit tu. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam baina amrayn illa ikhtara aisarahuma. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, tidak ada dua perkara yang suruh Nabi pilih, malaikat Nabi pilih yang mudah. Nabi pilih yang ringan. Nah, supaya apa? Supaya tak berlaku susah payah dengan umat dia. Itu Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan lagi pula Nabi kita harisun alaikum, Nabi kita loba, sungguh-sungguh loba nak sapa hidayah, nak mengepangi nak masuk hidayah, nak masuk iman dalam jiwa kita. Nak sapa seluah-luah mungkin hidayah dia sapa kepada manusia, supaya manusia semua beriman belaka. Maka sebab beriman inilah beruntung manusia. Kalau gitu Nabi kita loba-loba, sungguh-sungguh loba. Nah, supaya nak manusia tu beriman, nak sapa hidayah kepada sekalian manusia. Nah, itu dia. Sabit tu yang besar kepada para sahabat. Nah, sebab dia pun dia tahu, dia yakin kata dia akan mati. Maka dia katakan, falyuballigh asyahidu minkumul ghaib. Nah, maka siapa yang ada di depanku ni, yang bersamaku ni, yang dengar perkataanku ni dan lihat perbuatanku ni, maka sapakan kepada orang yang tidak ada pada depanku ni, tak ada kelih aku buat, tak ada dengar aku rakyat, maka sapakan. Ai hidayah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagi pula bil mu'minina raufur rahim, dan dengan orang beriman dia sangat lemah lembut. Nah, ada amat rahmat, amat kehendak baik, kasih sayang, penuh dengan orang panggil kalimah tunjuk rahmat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa secara mana rahmat Nabi? Nabi ni luah tak luah rahmat dia kepada manusia semua. Siapa di kalangan manusia di masa dia mati dan dekat hutan, Nabi tolong bayawi. Mati dan ada anak, dia tinggal anak yatim, Nabi tolong perawi. Sebab secara tu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dan dengan kehendak baik dia kepada kita, datang pada hadis yang gitu comel, Nabi katakan, ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yuba'idu minan nar illa waqad bayyantu lakum. Tidak ada sesuatu yang menghampirkan seorang kepada syurga dan menjauhkan dia daripada api neraka melainkan ayat.
Walau halus cara mana pun, tapi amalan ni memasuk seorang tu akan syurga aku royak. Supaya dia buat. Supaya dia kerja buat. Dan sebaliknya pula, tidak ada amalan walau halus cara mana sekalipun yang bahaya, yang menyebabkan dia masuk neraka apabila dia buat dan dia buat, maka aku royak aku juga, aku menyata juga, aku beringat supaya dia tak ada kerja buat benda tu. Nah, kalau gitu Nabi tidak tinggal sekarang mahbub. Nabi tak tinggal sesuatu pun yang menyelamatkan kita daripada api neraka melainkan Nabi royak. Dan tidak ada sesuatu pun yang membahagiakan kita, membutungkan kita melainkan Nabi royak. Maka tujuan tak lain tak tidak ialah nak kita selamat daripada seksa Allah, nak kita benar dapat nikmat-nikmat syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini insya-Allah dan sama terusnya kita akan hidup dalam beberapa hadis yang berkecek berbicara tentang rahmat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Insya-Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita ambil tajuk dulu dengan besar-besar. Yang pertama, rahmat Nabi kepada orang-orang yang lemah, orang tak erat, orang ada keuzuran. Rahmat Nabi kepada orang tua dan juga kepada ibu dan bapa. Rahmat Nabi dengan budak-budak. Rahmat Nabi kepada perempuan. Rahmat Nabi dengan khadam-khadam. Rahmat Nabi dengan orang fakir miskin. Rahmat Nabi dengan orang berlaku bala dan sebagainya. Dan satu banyak lagi. Itu dia. Maka kita mula pada hari ini dengan rahmat Nabi dengan orang-orang yang lemah. Maka siapa daripada manusia tak lemah, kita lemah belaka. Semua manusia lemah. Itu dia. Maka orang lemah ni dia duduk dalam cubaan besar. Maka apabila tidak ada kerja, lemah dia, tidak ada nak makan. Itu dia. Apabila berlaku pecah rumah tangga, susah, lemah dia. Maka pintu kerja katuk di depan muka dia, serabut maka lemah dia. Sabit tu lemah ni, benda-benda yang buat manusia lemah ni bala besar. Sabit itu orang muda pada 10 tahun lepas ataupun 5 tahun lepas dah sentiasa duduk ada nak tahun. Di Jepun ni, negeri yang gitu maju. Tapi setiap tahun orang muda Jepun bunuh diri 30,000 orang setiap tahun. Sebab dia motor serabut, sebab dia motor pening, maka duduklah keadaan lemah menyebabkan dia bunuh diri sendiri. Itu dia. Maka kita manusia ni tak sunyi daripada lemah. Walau kita sempurna hal lain, kita lemah hal lain di segi lain. Itu dia. Kalau gitu, cuba kita mari baca bersama tentang beberapa hadis yang bersangkut paut dengan orang-orang yang umur banyak. Umur banyak ataupun saat ni orang yang lemah. Yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang tua ni belum lagi situ, comel pengarah kita ni jawab hari panggil positivity yang dia mudah bicara mari. Dia kata bahawa pada beberapa tahun yang akan datang ni akan menambah orang tua. Sehingga sampai 600 million manusia. Ada dia. Nanti akan banyak orang yang umur ni dia panggil tua, iaitu 60 tahun lagi. Ada ni. Kalau gitu, kelih ajaran Islam dan perbuatan Nabi diri, Nabi tuju kepada umat dia sebuat kena dengan orang tua. Iaitu bersabda Nabi dalam hadis yang begitu sahih. Ada dia ataupun hasan. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, "Inna min ijlalillahi ikrama dzsyaibatil muslim wa hamilil Quran wa ikrama dzis sultan al-muqsit."
Nabi kata daripada tanah air seorang itu mengagungkan Allah, membesarkan Allah, menjunjungkan perintah Allah, ialah dia muliakan, dia hormat, dia dia berhormat, dia mulia, dia buat baik dengan orang yang gambut hubal. Orang tua. Itu dia. Ini daripada ajaran Islam yang Nabi hajar umat dia, suruh orang yang umur muda ni buat orang tua. Itu dia, iaitu suruh muliakan, suruh hormat, suruh beradab, suruh buat baik kepada orang-orang yang tua, dan dia tu orang Islam. Sehingga kelih Nabi sebut sini 3 golongan manusia. Apabila seorang di kalangan manusia buat dengan salah seorang daripada 3 orang ni, itu daripada tanah yang kata dia sungguh beriman, dia sungguh junjung perintah Allah, dia sungguh mengagungkan Allah, dia sungguh membesarkan Allah. Maka Nabi sebut 3. Tapi yang mula-mula sekali Nabi kata ialah mulia dan berhormat, beradab, buat baik kepada orang yang tua daripada dia. Itu dia. Lepas tu mari lamdak yang kedua, wa hamilil Quran, dan orang yang ngapal Quran. Suruh muliakan, suruh buat baik, suruh hormat, suruh mengakatkan dia, muliakan dia orang yang hafal Quran. Dan yang ketiga, wazi as-sultan al-muqsit, ialah pemimpin yang adil, pemimpin yang baik, pemimpin yang dia panggil sama, dia buat dengan rakyat dia yang adil di segi dalam kerja buat dia. Maka dia khidmat rakyat dia, dia tahu tanggungjawab dia, maka dia tunai, dia pikul dengan sebaik-baik pikul, dia tunai sebaik-baik tunai. Maka kita kena muliakan dia, kena hormat dan beradab dengan dia. Tapi 3 tu Nabi tak siapa depan? Nabi tak orang tua. Anak yang besarnya dalam Islam, berhormat kepada orang tua ni besar. Dan beradab dengan orang tua ni besar, berhormat kepada orang tua ni besar. Awal-awal benda yang disuruh oleh Islam ni daripada adat-adat dalam agama Islam. Maka di hari ni pemuda tidak beradab dengan adat Islam, tidak hormat kepada orang yang tua, melekehkan, menganjingkan macam-macam. Maka orang tua sini ni, orang tua tak ada kena gena dengan kita ni. Orang tua suku sakat, bukan waris-waris kita dak. Tak ada kena gena dengan kita. Walau begitu sekalipun, apabila dia ni orang tua, dia orang Islam, kita kena hormat, kita kena beradab, kita kena muliakan mereka. Bagaimana jika orang tua itu ada hubungan dengan kita, ayah kita ke, ibu kita ke, mak kita ke, cikgu kita, ataupun memang ipar saudara, mak saudara, ataupun orang yang ada hubungan dengan kita, maka lebih lagi. Itu dia. Maka Nabi mentakkidkan sekali lagi. Wayak kata Nabi kata laisa minna man lam yarham saghirana wala yuwaqqir kabirana. Bukan daripada kami, Nabi kata, bukan daripada sifat orang beriman, bukan daripada amalan orang beriman, dan bukan daripada akhlak orang beriman, dan bukan daripada orang panggil ikut ajaranku. Nabi kata, seorang yang tidak rahmati orang yang budak-budak kecil dan tidak hormat kepada orang yang tua. Itu dia. Siapa-siapa tak kira lah, walau dia dakwa dia ada banyak ilmu, walau dia dakwa jadi tu, dia dakwa kata dia ni hamba Tuhan yang paling baik, dia di atas jalan yang betul sekalipun, maka itu dakwa bukan tepat ukur. Tepat ukurnya di segi perbuatan dia. Maka daripada perbuatan yang digemar oleh Islam, dan siapa buat ini, buatlah perbuatan ni, maka tunjuk di atas kata dia tu sungguh dan ikut Nabi sungguh. Dia ni sungguh orang yang baik sungguh. Ialah dia ni merahmati budak-budak, dia siaplah kepada budak-budak, dia buat baik kepada budak-budak. Dan lagi pula dia hormat, dia beradab, dia mulia orang yang tua daripada dia. Maka ni daripada adat Islam. Maka ini benda yang Nabi menggemarkan, Nabi suruh. Nabi suruh kita buat.
Sehingga Nabi kata, bukan daripada kami orang yang tak buat panggil perbuatan ni. Nah, tu dia panggil takut tu besar. Tu dia. Lagi pula kelih Nabi, iaitu ketika buka Mekah, saudara muslimin muslimat, maka lepas daripada Nabi ni pindah daripada Mekah, hidup di Madinah lebih kurang 8 tahun, maka Nabi klik mari buka Mekah. Maka menjadikan Mekah ni duduk bawah meretah kerajaan Islam yang diketuai oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pergi buka Mekah tanya ke lapan ni. Jadi ada seorang orang tua nama Abi Quhafah. Abi Quhafah ni ialah ayah bagi Abu Bakar. Ayah bagi Abu Bakar. Maka ayah dia ni, ayah Abu Bakar ni sahabat Nabi. Nah, masuk Islam, awal-awal orang masuk Islam. Tapi ayah dia, Abi Quhafah tak masuk Islam dah. Tak ada beriman dah. Nah, itu dia. Maka mula Nabi bangkit jadi Rasul, maka mula Nabi dakwah, maka tak masuk Islam. Sehingga lepas daripada tu 20 tahun. Lepas daripada Nabi mula bangkit ketika umur berapa? Ketika umur 40 tahun tu. Ketika ni Nabi umur 60 tahun. Baru Abi Quhafah nak masuk Islam. Iaitu ayah Abu Bakar baru nak masuk Islam. Nah, itu dia. Maka dia mari, dia tua, ialah dia orang tua benar dah. Nah, tua benar dah. Iaitu mari bertukar. Tu dia mari supaya apa ni? Nak mari berjumpa Nabi dan nak orang panggil pun masuk Islam. Dan ketika tu Nabi duduk dalam Masjid Haram. Nabi duduk dalam Masjid Haram. Tu dia. Maka tak kala Nabi kelih Abu Quhafah mari buat tukar, kenjuk mari. Nah, maka Nabi katakan, ni Nabi, padahal dia pemimpin dan orang tu orang kafir tak ada masuk Islam pun. Nah, tapi nak mari masuk Islam. Gapo Nabi kata? Nabi kata, "Halla tarakta syai' fi baiti." Iaitu Nabi tuju kepada Abu Bakar. Hei Abu Bakar, tinggal ayahmu di rumah nung lah. Sehok hari dia sini. Jikalau dia masuk Islam, aku pergi sendiri. Aku pergi rumah kamu. Jangan susah payah dia. Mendatangkan dia tak agak dah. Nah, tu dia faham dia panggil paksa suruh dia mari pula dah jumpa aku sini. Dah susah payah dia, letih dia. Tu dia. Kalau gitu, kalau mu tinggal di rumah pun baik, aku nak pergi diri, nak pergi jumpa dia dan dia panggil dia masuk Islam di rumah dia, aku pergi diri. Padahal Nabi ketika tu bukan muda dah, Nabi umur 60 dan Nabi pun ketika tu. Tapi tak kala Abi Quhafah umur lebih tua daripada dia, maka Nabi nak pergi. Padahal ya siapa ya? Ya Nabi. Kadang mari cari pun kena dah. Tu dia sebab dia orang biasa lagi pula kafir lagi tak ada masuk Islam lagi. Kalau masuk Islam pun orang biasa bukan Nabi sekali. Tapi walau begitu pun tak kala dia umur tua daripada Nabi, Nabi muliakan dia. Nabi hormatkan dia. Nah, itu dia. Kalau gitu Nabi kata kepada Abu Bakar, tinggal dia panggil orang tua ni di rumah dia ni, hatta akuna ana atihi fi. Sehingga aku ni lah orang yang pergi cari dia. Akulah aku orang yang pergi jemur dia di rumah dia, bukan dia mari cari kuda. Ya Nabi kita comel perbuatan dia. Maka di sini teriak Abu Bakar. Abu Bakar teriak sungguh-sungguh sebab budak kecil dah. Lebih daripada apa teriak. Maka setengah-setengah demo tanya, "Ya Abu Bakar, Allah mu suka hati gitu lagu ke?" Nah, tak suka hati lagu mana ayah masuk Islam ni. Nah, ayah selamat daripada api neraka ni. Ayah boleh masuk syurga ni. Sebab itu dia panggil apa sebesar-besar cinta anak apabila ayah dia kafir. Tapi dia mau tanya ya, adakah puca mung teriak ni ialah mung gembira, mung suka hati sebab apa? Sebab ayahmu masuk Islam? Dia kata dah. Ya, ayahku masuk Islam ku suka hati. Dan dia panggil sebesar-besar cintaku ialah kerana menawi ayahku masuk Islam. Maka akhir Tuhan terima doa aku dan Tuhan masuk ke ayahku Islam. Tapi tujuan aku teriak bukan buku tu dah. Hak aku teriak ni ialah Abu Talib tak ada masuk Islam. Maka cu boleh
Kalau Abu Talib duduk tempat ayahku, aku lebih suka lagi. Nah, dia kata, jikalau hari ni orang masuk Islam ni bukan ayahku, tiba-tiba jadi siapa? Abu Talib, poh darah Nabi, maka aku lebih suka daripada ayahku masuk Islam lagi. Ni orang kasih ke Nabi. Sebab apa saja yang menggembirakan Nabi dia suka. Maka hak Nabi paling suka sekali ialah Islam. Dia panggil poh darah dia. Yang pera dia ajak dia budak umur 8 tahun. Pera dia. Siapakah dia jadi Nabi? Dia mau nak menyakiti Abu Talib lah, tolong sekat wi, tolong jaga wi. Nah, ada dia. Maka Nabi teriak ketika poh darah dia mati. Tak ada masuk Islam, tak ada mengucap siapa kesuk. Itu dia. Sabit tu Abu Bakar buat dengan dia sangat kasih ke Nabi. Dia kata, jikalau seorang tua yang masuk Islam pada hari ini ni, nah, Zahir tu ayahku, tapi jikalau Abu Talib aku lebih suka daripada apa lagi. Nah, cinta ke Nabi. Nah, itu dia. Cinta sekiranya oleh hati dia tidak ada benda lain malaikat cinta ke Nabi. Sabit tu sempurna iman dia Abu Bakar. Sehingga Nabi katakan, jikalau ambil semua amalan manusia daripada umat Nabi Muhammad ni, hipung dalam satu neraca, lepas tu ambil amalan Abu Bakar tak atas neraca yang lain, berat iman Abu Bakar lagi. Nah, itu dia. Sebab apa tu? Sebab dia sangat cinta ke Nabi SAW. Maka di sini kelih comel Nabi kata Nabi nak buat tu bukan kata saja, ialah Nabi nak hajar umat dia. Kata, hei kamu orang muda ni, jikalau kamu nak jadi hamba yang paling baik sungguh ke, jikalau kamu nak jadi seorang manusia yang Tuhan kasih saya kepadamu dan kamu ni nak sempurna iman kamu, maka kamu kena merahmati dan beradab, kena mulia orang yang umur lebih tua daripada kamu. Nah, itu dia. Sehingga setiap gerak-geri Nabi, setiap perbuatan Nabi, setiap ajaran Nabi tuju, Nabi tupu kepada benda ni. Nah, itu dia. Sabit tu kelih ketika dia hantar seorang nak jadi, hantar pergi jadi tok guru tu tempat lain, suruh siapa Quran, suruh hajar orang. Nabi pesan tu dah. Nah, itu dia. Dan jikalau dengar berita mari bahawa orang yang dia hantar lagi ni buat nyanyi kepada orang lain. Buat nyanyi sini bukan zalim dah. Nah, itu dia. Iaitu hak berlakunya ada seorang yang Nabi hantar lagi ni, dia panjang sembahyang, dia mempanjangkan sembahyang. Maka mempanjangkan sembahyang ni sunnah. Nabi suka sekali. Nabi apabila dia sembahyang, dia mempanjangkan sembahyang sebab dia rasa sedap manis. Dia berlazat dengan sembahyang. Maka itu sifat orang beriman, sungguh dia suka sembahyang, dia sedap sembahyang. Nah, ada dia. Maka tak pelik je kalau seorang itu imam yang Nabi hantar dia nak panjang sembahyang pun. Tapi, siapakah dia sedap sembahyang, dia terlupa, dia tak ingat kepada makmum belakang. Nah, itu dia. Sehingga siapa berita ke Nabi, maka Nabi kata, inna minkum munafirin. Sesungguhnya ada di kalangan kamu ni. Nah, munafirin meliarkan manusia. Dia panggil apa? Memasukkan dalam hati manusia tak suka kepada agama. Wa uya liar, wa uya lari. Itu dia. Iaitu fa ayyukum shalla bin nas falyatajawwaz. Maka siapa-siapa di kalangan kamu apabila sembahyang jadi imam, maka hendak merengangkan, mempendekkan sembahyang, merengangkan atas makmum. Nah, kenapa? Fa inna fihim ad-dha'ifa wal kabira wa dzal hajah. Kerana makmum di belakang tu ada orang yang lemah, sakit demam, ada orang yang tua, tahu nak berdiri panjang, dan orang berhajat. Orang masuk mari pak dia nak pergi lain lagi, dia bergaduh nak buat tu, tapi dia butuh semaya sekali dengan kita. Kalau gitu, apabila jadi imam sembahyang, merengangkan sembahyang, jangan menyusahkan makmum di belakang. Ni orang panggil timbal rasa. Ni orang panggil adab Islam. Kelih rahmat Nabi. Ni rahmat Nabi. Suruh kita buat sama-sama kita. Dia jadi contoh paling baik bagi kita. Sabit Nabi kita
So kata apa? Apabila dia sembahyang, dengar suara budak teriak, mempendek dah sembahyang. Sabit tu datang pada hadis, Nabi kata, aku masuk dalam sembahyang, padahal aku suka benar, aku niat oleh hati nak panjangkan sembahyangku. Jadi imam, tiba-tiba tengah-tengah aku duduk sembahyang, aku dengar suara budak teriak, maka aku pendekkan sembahyang. Lembut Nabi, rahmat dia. Itu rahmat dia kepada budak. Tapi kita duk cara ni, dia panggil rahmat kepada orang tua. Datang seorang lelaki, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah, pergi berjumpa Nabi. Maka dia kata, faqal ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni sahabati? Siapa di kalangan manusia semua yang patut aku buat baik dengan dia dan aku bersahabat dengan dia? Aku kebanyakan hidupku, masa aku ni duduk dengan dia banyak sekali. Dan masa aku duduk dengan dia yang panjang ni, aku paling buat baik dengan dia sekali. Siapa ya Rasulullah? Siapa yang patut aku buat baik dengan dia, dan siapa daripada manusia semua yang patut aku panjang waktu aku duduk kali dengan dia dan sentiasa buat baik kepada dia? Siapa ya Rasulullah? Tanya Nabi. Maka Nabi kata, ummuk, ibu kamu. Maka dia kata pula, thumma man, patu siapa pula selepas ada ibu siapa? Nabi kata, ummuk, ibumu. Maka dia kata lagi, thumma man, patu siapa pula ya Rasulullah? Nabi kata, ummuk, ibumu. Adanya. Lepas tu dia kata, lepas tu siapa pula ya Rasulullah? Nabi kata, thumma abuk, lepas tu bapakmu. Kalau gitu, orang yang patut kita guna masa sebanyak masa duduk sekali dengan dia, ibu kita. Dan juga buat baik, seboleh-boleh buat baik ibu kita. Sebab ibu dari dia tua, ia lebih berhajat kepada kita lebih daripada bapa kita. Di segi rang perempuan, dia tarak daripada lelaki. Padahal dua tu peringkat sama ya. Tapi di sini Nabi panggil bertakkidkan ibu kamu, ibu kamu, ibu kamu, lepas tu baru bapa kamu. Itu dia. Kalau gitu, sebab ibumu ni orang tua dan juga bapakmu ni orang tua, maka dia tarak, dia lemah, dia tidak, dia berhajat kepada kamu. Sebab orang kita ni apabila tua, maka gati tepat, orang panggil apa? Gati tepat kuat lemah. Gati tepat sihat sakit. Gati tepat orang panggil apa? Uzur apa, macam-macam mari. Kalau gitu dia berhajat kepada orang yang duduk dekat dia, berhajat kepada orang tolong dia, berhajat kepada orang. Maka siapa orang yang boleh duduk itu sebaik-baik orang? Ialah anak dia. Anak dia. Itu dia. Sabit tu Nabi tuju kepada anak-anak semua. Itu dia. Suruh buat baik kepada orang panggil apa? Ibu bapa. Sehingga siapa sara mana nak? Sehingga siapa ada seorang lelaki, dia mari tempat yang lain, mari berjumpa Nabi supaya nak akad bai'ah, nak akad mubayaah dengan Nabi atas hijrah. Tinggal kampung tempat dia. Itu dia. Maka dia cerita ke Nabi, dia kata, ya Rasulullah, inni taraktu abawayya yabkiyan. Hei Rasulullah, aku ni tinggal kampung tempat aku. Aku tinggal keluarga aku, tinggal umahku, tinggal ibu bapa aku menangis teriak ibu bapa aku. Ayahku teriak, makku teriak. Sebab aku tinggal, maka tujuan aku tinggal bukan nak lari daripada dia dah. Supaya aku nak mari berhijrah sekali denganmu, nak akad bai'ah sekali denganmu ya Rasulullah. Di atas bahawa aku ni masuk dia golongi orang yang berhijrah dengan kamu ya Rasulullah. Ai lobok-lobok kepada pahala. Itu dia. Maka menangis ibu dia, ibu bapa dia. Maka kata apa Nabi kata? Nabi kata, irji' ilaihima. Kelikmu kepada ibu dan bapa kamu. Fa adhikhuma kama abkaitahuma. Maka menggembirakan kedua-dua dan mewakwi dua-dua orang itu ibu bapa suka sebagaimana kamu wakwi dia menangis dengan sebab kamu. Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau gitu, tak ada apa, mu sudah dah klik dia pada ibu bapa mu semula. Jangan duduk sini, jangan duduk dinah ni, jangan tinggal ibu bapa kamu di rumah dia ni. Klik dia sama dia dan menyukakan dua-dua orang itu sebagaimana kamu wakwi ya teriak. Menggembirakan kedua-dua itu sebagaimana kamu wakwi ya duka cita. Itu dia.
Ini Islam. Nah, ada dia. Bahkan kamu wahai anak tak akan masuk syurga apabila ayahmu tak redakan kamu. Tak akan masuk syurga apabila ibumu tak redakan kamu. Walau mung panggil po semaya siapakah hitam dahi kamu, tak pakar jikalau ibu bapa tak redha kepada kamu. Walau mung buat haji beratus-ratus kali, tak pakar. Bukan benda tu yang memasukkan syurga. Bahkan kadang-kadang tak pakar memasukkan neraka pula jikalau ibu dan bapa mu tak redha kepada kamu. Nah, ada dia. Kalau gitu, kembali klik kepada dua orang tu, ibu kamu, bapa kamu tu, sebab membuat ia menangis. Maka perbuatan menangiskan kedua-dua tu walau rupa yang mari syariku ni ibadat sekalipun, tapi kamu derhaka dah. Nah, kamu buat dosa besar dah. Kalau gitu klik. Dah, cepat-cepat panggil po, jangan ibu bapa kamu mati sebelum kamu panggil po minta maaf kepada kedua. Nah, ada dia. Ini ialah ajaran Islam. Ini ialah benar yang Nabi panggil po sangat tekan sangat. Nah, atas umat dia suruh buat. Dan Nabi dia lah awal-awal manusia buat sebagai jadi contohnya. Nah, ada dia. Bahkan ada seorang muslimin-muslimah datang mari sama Nabi minta izin nak keluar pergi berjihad dengan Nabi dan para sahabat yang lain. Loba-loba kepada syahid. Nah, itu dia. Maka Nabi tanya dia, "Ahayyun abawak?" Adakah dua ibu bapa kamu masih hidup lagi? Nah, itu dia. Maka dia kata, "Na'am ya Rasulullah." Ya, masih dua-dua tu masih hidup lagi. Maka Nabi katakan, nah, itu dia. "Irji' ilaihima fajahid." Kembali klik kepada ibu bapa kamu, maka berjihadlah. Nak kata kamu jadilah seorang anak yang paling buat baik sekali kepada ibu dan bapa, maka jikalau kamu buat lagu tu kamu berjihad dah dan sebaik-baik jihad. Nah, kalau gitu kamu tak mesti kena pergi kali ngaku sekali. Tak ada mesti keluar pergi pergi sekali ngaku sekali. Bahkan klik melazimi umurmu sentiasa tolong ibu bapa kamu, dia berhajat kepada apa? Mutunai hajat-hajat dia dan bersahabat dengan ibu dan ayahmu dengan sebaik-baik sahabat. Nah, maka itulah dia panggil jihad dah. Nah, ada dia. Itu rahmat Nabi kepada orang yang umur tua dan orang yang lemah dhaif. Cuba telah kita mari kelih rahmat Nabi kepada anak-anak budak-budak pula. Nah, ada dia. Maka kata Anas ibn Malik, seorang yang berkhidmat Nabi 10 tahun sehingga Nabi meninggal dunia. Dia katakan ia sifat rahmat Nabi kepada budak. Dia katakan, "Ma ra'aitu ahadan kana arhama bil 'iyali min Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam." Ana kata, aku tak pernah lihat seorang pun yang amat lemah lembut, amat rahmat, amat kasih sayang, amat buat baik kepada ahli keluarganya daripada Nabi. Tak ada, tak pernah kelih orang lain seperti semacam Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Siapa sara mana? Iaitu pada suatu hari bahkan di masa tu muslimin muslimat, masa tu orang yang duduk dengan budak ni orang panggil orang dihina oleh masyarakat. Orang yang buat baik kepada budak-budak, merahmati budak, dikira kata dia tu bukan orang jantan. Tu sifat orang betina. Nah, orang jantan, orang sungguh-sungguh jantan, hebat dia tak buat lagu tu. Di masa tu lagu tu pegangnya orang tempat tu. Adat dia lagu tu. Nah, tu dia. Sehingga seorang sahabat yang mulia nama Al-Aqra' ibn Habis, dia masuk pergi berjumpa Nabi. Tiba-tiba Nabi duduk Hasan. Hasan anak dia, cucu dia daripada Fatimah. Maka Nabi siung Hasan. Dah cucu dia. Lepas siung, maka kata Aqra' katakan, pelik engkau ya Rasulullah. Inna li 'asharatan minal walad. Sesungguhnya bagiku ada 10 orang anak. Nah, ma qabaltu minhum ahada. Aku tak pernah siung seorang pun. Nah, dia kata. Nak tunjuk kehebatan dia. Nak tunjuk ke orang panggil apa? Kerujulah dia. Nah, atau dia panggil lelaki ni bangihan, dia panggil sifat lelaki nak lagu ni. Itu dia. Dia bahasa kena, bahasa hebat. Itu dia.
Dia kata aku ni ada 10 orang anak, aku tak pernah siung pun. Kata Pak Nabi. Maka Nabi fanazara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi lihat paling ke dia kata tadi. Maka Nabi katakan, man la yarham la yurham. Siapa tak merahmati orang lain, maka dia tak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dia tak merahmati orang, maka Tuhan tak rahmati dia. Nah, ada dia. Sebab itu orang yang nak dapat rahmat Allah, puca bagi biaya dia mesti nak dapat rahmat Allah. Maka nak dapat rahmat Allah tak ada jalan lain melainkan jalan kita merahmati orang lain. Nah, sebab itu ada hadis yang lain Nabi kata apa? Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Merahmati oleh kamu akan manusia, akan benda yang duduk di atas muka bumi ini. Sama ada manusia dan benda-benda yang lain daripada makhluk Allah. Dan jika kamu buat lagu tu juga, nescaya Tuhan merahmati kamu. Nah, itu dia. Bahkan Nabi tak sabar apabila dia dengar suara budak teriak. Tak sabar Nabi. Maka orang panggil duka cita sakit Nabi apabila dia dengar suara budak teriak. Nah, itu dia. Sebab itu pada satu ketika dia keluar nak pergi sembahyang sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba cucu dia teriak. Nah, cucu dia nama Umamah, anak bagi Zainab. Anak dia Zainab, maka ada anak bagi Zainab nama Umamah. Nah, itu dia. Maka teriak anak dia, maka dia ambil kepang Nabi, kepang. Nah, maka Allahu Akbar bagi anak dia. Bagi cucu dia tu. Bawa nak sujud Nabi tak. Nah, bawa nak bangun diri Nabi akak pula kepang bela-bela semaya bela-bela. Tak jang wi anak teriak. Padahal Nabi nak sembahyang ni. Nabi nak buat ibadat ni. Kalau kita agak teriak-teriak lagi. Kita nak semaya, gaduh pos rabuk budak ni. Nah, lagi jauh-jauh ni. Ada dia. Itu jauh daripada ajaran Islam. Islam, walau kita dalam ibadat dan sebesar-besar ibadat sekalipun, rahmat kita sentiasa ada. Ni Nabi ajar kita. Sabit tu Nabi buat contoh kepada kita. Nah, bawa pergi sujud Nabi tak. Bawa pergi bangun Nabi ambil kapang semula pula. Nah, padahal dia duduklah sembahyang sekalipun, dia tak tinggal budak. Nah, ada dia. Padahal semaya bukan lama, tapi walau gitu pun tak. Nah, ada dia. Bahkan hak lagi satu kisah yang riwayat oleh Syaddad ibn Had. Dia kata, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ihda salatai al-isya. Nabi keluar kepada kami dalam salah satu semaya, tak maghrib ataupun isya, dua itulah hak manasa. Dah ya orang panggil pun. Wa huwa hamilun hasanan au husainan. Dan ketika Nabi keluar tu Nabi dukung. Dah maka rawi syak sini. Ya dukung Hasan ataupun Husain, dua mana seorang dua tu. Tak Hasan Husain, Nabi dukung. Tu dia. Maka dia nak semaya. Nak fawada'ahu thumma kabbara lis-salat. Maka bawa nak sembahyang Nabi tak tepi, bak tak teriak pada Nabi sembahyang Allahu Akbar. Nah, itu dia. Maka fa shalla fasajada baina zahranai salatihi sajdatan atalaha. Maka Nabi sujud, maka panjang sujud. Tak ada akak-akak kepala Nabi. Itu dia. Maka kata Syaddad, seorang sahabat yang riwayat hadis ni, dia kata, "Ya bangun. Farafa'tu ra'si." Aku akak kepala aku kena ni. Berlaku apa ni? Wahyu turun ke berlaku Nabi mati ke berlaku apa ni? Dia panggil, tak ada akak-akak kepala dah bersujud lama benar ni kok mana? Maka aku akak kepala naik. Nah, itu dia. Fa idza sabiyyu ala zahri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa sajid. Tiba-tiba Hasan saat ni duduk atas belakang Nabi. Dia buat kuda. Nak atas belakang buat kuda. Itu dia. Maka Nabi dia di sujud tak ada akak-akak. Itu dia. Maka aku pun kelih rupa lagu tu, aku pun sujud sujud kelih. Dia kata faraja'tu ila sujudi. Nah, bawa lepas Nabi sembahyang sudah, maka orang lain dia tak tahu apa, mari tanya, "Ya Rasulullah." Dan tu dia mau sujud panjang hatta zananna annahu qad hadasa amrun. Sehingga kami seka ni macam-macam seka. Nah, wahyu turun ke jadi gapo ngamu ke kok mana ke. Nah, itu dia. Maka Nabi jawab, kullu zalika lam yakun, semua benda-benda murayahan itu, mun bimbang, mun serabut apa, tak ada berlaku sahabat. Nah, walakin nabni, bahkan ni anakku ni, cucuku ni, Hasan ni ataupun Husain ni duduk tah belakang aku. Fakarihtu an ajilahu hatta yaqdi hajatahu. Maka aku pun bahasa
tak suka nak semaya seperti biasa, akak dia panggil sujud, lepas tu bangun pun seperti biasa. Bahkan aku lepas dia puas dulu, dia panggil puas hati nak main, lepas tu dia turun barulah aku akak kepala naik daripada sujud. Ni Nabi SAW rahmat dia kepada anak-anak, rahmat dia kepada budak-budak. Nah, ada dia. Dan riwayat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi kata, inni la adkhulu fi shalah, sesungguhnya aku masuk ke sembahyang, aku mula masuk sembahyang, wa ana uridu italataha, dan aku niat ni jadi mula takbir lagi dah, aku nak mempanjangkan sembahyangku. Fa asma'u buka as-sabi, tiba-tiba aku dengar suara budak teriak, fa atajawwazu fi salati, maka aku pun mempendekkan sembahyangku. Kenapa tu? Mimma a'lam min syiddati waj'i ummihi min bukai, sebab aku timbang rasa, aku tahu kata ibu ni apabila dia dengar suara anak dia teriak, bagaimana rasa dia, duka cita serabut apa itu ini, maka aku timbang rasa di atas rasa ibu tu, sebab itu aku mempendekkan sembahyangku. Ni Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka benda hak semacam ni perlu benarlah kita di umat dia, perlu kita tiru dia, perlu kita usaha. Benda ni bukan mudah, payah, tapi kita pakat-pakat usaha kita buat tiru Nabi. Nah, dari segi rahmat dia ni, menghidupkan rahmat. Maka mana-mana rumah, jikalau ibu merahmati kepada anak dia, nah, dan merahmati kepada suami dia, suami pula merahmati kepada isteri dia dan kepada anak dia, dan cekwa merahmati kepada cucu dia, maka akan jadi sebahagia-bahagia rumah tangga. Nah, seseronok-seronok rumah tangga. Nah, sebaik-baik rumah tangga. Sebab apa? Sebab semua tu masing-masing merahmati muka. Nah, anak hormat kepada ibu dan bapa, hormat kepada cekwa dan nenek dia. Nenek pula siabelah merahmati cucu dia. Ibu ayah pula merahmati anak dia. Maka bakat-bakat tukar gati silih dimanggil merahmati muka. Maka ini dia panggil apa? Kebahagiaan dan sungguh-sungguh kebahagiaan yang akan berlaku dalam rumah tangga dia kalau kita ambil sunnah Nabi mari bubuh dalam rumah tangga kita. Nah, adanya. Dan riwayat Anas lagi. Nah, dia kata Nabi ni dia main dengan cucu dia, dan main supaya budak dah. Nah, Nabi ambil air buh dalam mulut, maka Nabi buat simbo-simbo kepada Hasan dan Husain. Maka suka orang panggil Hasan pun suka, Husain pun suka. Nah, suka ke Nabi. Maka Nabi kata kana, man kana lahu sabiyyun falyatasabalah. Siapa yang ada dalam rumah dia budak, maka hendaklah dia jadi budak. Ai main dengan budak seperti dia budak. Nah, siapa yang ada anak dalam rumah, ada budak dalam rumah, maka hendaklah dia ketika masuk rumah hendak jadi budak seperti budak. Ai dari segi main, segi panggil perbuatan. Maka kita masuk rumah kau asal rumah. Kita masuk rumah kasar rumah sebab kita ayah ni. Nak masuk dekat pun takut. Anak nak kecek kita pun takut. Itu bukan daripada ajaran Islam. Nah, dan rahmat boleh kesayankan anak cucu lebih bergana-gana daripada kasar. Kasar ni tak ada bui faedah apa. Tak ada boleh kesal apa. Kadang-kadang dia takut depan kita, dia belakang jeli lidah dia. Kadang-kadang dia takut depan kita, dia belakang dia tak hormat kepada kita. Bahkan panak marah kita, ada dendam di hati dia. Nah, sehingga besarlah keadaan lagu tu. Nah, ada dia. Lain pada kita rahmat kepada dia, siaplah kepada dia, buat baik dengan dia, makin hari makin dia kasih kepada kita. Makin hari makin kasih kepada kita, masih hormat kepada kita. Ini dia panggil apa? Ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagi pula Nabi ni dia main dengan anak dia, dan dia ambil Hasan, dia taklah riba kanan, ambil Husain taklah riba kiri. Nah, maka Nabi kata kan, ni sifat ayah, ni sifat cewek, lagu ni kena duduk, lagu ni kena buat. Barulah anak besar lah keadaan baik. Barulah anak besar jadi berjuruh masa depan. Nah, ai sentiasa pilih masa satu ketika berdoa, lepas tu berdoa, lepas tu berdoa, lepas tu berdoa. Nah, sahabat tu Nabi, nah, dalam rumah dia lepas ada main, maka ambil Hasan mari tak riba kanan, ambil Husain tak mari tak riba kiri. Maka Nabi kata kan, Nabi kata, Allahumma arhamhuma fa inni arhamuhuma. Hei Tuhan, merahmatikanlah cucuku dua orang ni, sebagaimana sesungguhnya aku ni, aku merahmati dua orang ni.
Aku buat baik kepada dua orang ni. Aku siap belah kepada dua orang ni. Aku nak baik kepada dua orang ni. Maka hai Tuhan, maka jika aku lagu ni aku merahmati kedua, maka mung pun merahmatikanlah kedua orang anak cucuku ni. Itu dia. Ai berdoa. Satu ketika lain Nabi berdoa pula. Berdoa. Maka sebaik-baik senjata mukmin dan sebekesar-bekesar cara asuh didik anak jadi berjuru, doa ibu dan ayah. Doa cewa dan mak. Itu dia. Maka sebagaimana benda duka cita yang berlaku dengan kitanya, sebagaimana kita telah ketebah lepas mari bulan-bulan mari dah, kita kata benda hak sungguh yang berlaku yang buat kita sedih hati duka citanya, kena bapa semenjak anak dia beranak sampai kepada hari ni tak pernah doa sekali mahbub kepada anak dia. Dan juga cewa umur 70-80 dah. Dia cucu sampai ke hak tua sekali umur 40-50 dah. Tak pernah doa sekali mahbub kepada cucu dia. Bagaimana nak menjuruh cucu dia? Bagaimana nak menjuruh anak dia? Dia kalau ibu dan ayah ni tak pernah doa kepada anak dan ayah panggil cucu dia. Itu dia. Maka kelih Nabi ni buat contoh kepada kita. Itu dia. Dan Nabi ni jadi pemimpin. Raja dia meretah negara Islam di Madinah dan kawasan semua dan Mekah lepas tu dia panggil luar. Maka hijau banyak pemimpin ni. Kena bicara hatu, ada panggil seteru nak mari serai kena buat lagu mana. Hatu dia panggil nak buat gapo, nak buat lagu mana masjid. Ada urusan tak habis nak bila pemimpin ni. Tapi walau begitu pun Nabi rahmat dia tak akan habis-habis di hati dia. Sentiasa sampai tu dia keluar daripada rumah dia lagi dia nak buat duit 3 dirham. Nabi lagi tapung baju 1 dirham, baju cari. Dan nak beli barang masak nak roti dalam nak 2 dirham. Jalan lagi masuk dalam, tiba-tiba ada seorang hamba daripada perempuan jariah duduk di atas kaki lima. Dia menangis teriak budak. Perempuan umur 10 tahun jariah. Tu dia menangis. Maka Nabi buti masuk di sana ya. Nabi tak apa kenapa kamu menangis ni? Duk apa sini? Dia kata, ya Rasulullah, saya bukan orang tempat atas sini, saya jauh daripada pasir saya dia jadi hamba ya Rasulullah. Maka penghulu kami tu rumah yang kami duduk jadi hamba oleh rumah dia tu, dia hantar kami suruh mari beli barang di Madinah. Itu dia. Maka dia duit kepada kami 3 dirham. Maka aku ni budak melopak jatuh, kita tahu duk mana ya Rasulullah. Maka tak boleh beli barang. Nak beli kan baru hilang habis 3 dirham. Tu dia. Nabi kelih kepada duit dia. Nak pergi tapung baju 1 dirham. Nak beli bagai wak masak dan panggil roti pula 2 dirham. Tu dia. Maka Nabi tak ada pergi jahit baju dia. Dan tak ada beli makan roti pun semua dah. Bahkan bui semua kepada budak tu 3 dirham. Ni duit 3 dirham. Maka pengulu musuh beli ke apa hang beli. Tu dia. Maka hilang teriak dia, suka dia. Itu dia. Padahal kelih ni, budak ni bukan orang biasa. Hamba apalah tu Nabi padu lagi. Nabi buat kira lagi. Nabi bercara lagi. Nabi tak tinggal benda yang berlaku depan dia. Maka pergi beli dia budak. Lepas dia beli, pak duk cakap situ tu yak pula dah. Yak pula dah. Duk cakap situ. Nabi tak pelik kamu ni. Saling kata duit hilang. Tu dia. Lepas tu duit ni boleh dah beli dah barang. Lepas tu yak buku apa pulaknya teriak. Kita ya Rasulullah, saya mai keluar daripada rumah pagi tadi dah ya Rasulullah. Maka langsung patut saya sapa rumah sapa tengah hari saning dah. Tak sapa lagi sebab ninggal panggil pun ni pukul 2 langsung pukul 3 masuk asar dah ni. Tak ada pin lagi. Kalau klik pun nak marah sebab tolong ya Rasulullah. Dia. Tapi tu teriak ni. Nabi tadi mana rumahmu? Mai kena jatah diri. Jatah pula Rasulullah jatah. Dan umur dia ketika tu umur 60 tahun lah Nabi kita umur ketika tu. Pergi jatah. Tu dia. Orang tua jalan daripada pasir. Kenapa? Kerana budak seorang. Kalau kelik pun kalau dia murid star ya tak ada apa. Tapi walau begitu pun tak Nabi jaga hati dia. Tak sewi duka cita, tak sewi dia serabut, tak sewi dia apa-apa Nabi pergi. Maka dia dapat sana Nabi tak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi. Nabi beri salam. Tak jawab. Maka adab cara pergi rumah orang jangan kasar.
Ni adab Islam. Dan kita minta izin dengan lembut lemah. Nah, ilmu kita kata begitu, bab kata berbuih salam, lepas tu senggel lama. Lepas tu kita kata pula, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata begitu, kok. Jangan pergi dan semua kita pun nak pecah gitu yang awal lagi tu. Nah, sebab apa? Sebab dalam rumah tu ada macam-macam. Dah demo letih ke, duk tidur, demo tahu ke, demo kasih terima, orang panggil tetamu ke, demo sedut serabut, demo dak penipal, demo ada uzur, ada macam-macam orang ni. Pak kita nak we demo buat ikut kita semata. Kata betul dang dia kau panggil bodoh dah. Orang dah ada duduk jamin dia tak tu baik keluar masuk kelik. Dengan tebak orang dia panggil gua. Ha tu ni. Maka Abu Salam kepada Nabi, Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, dan Nabi dia cara minta izin 3 kali. Kali yang ketiga dia tak bui maka Nabi klik. Ini cara adab dia. Dia Quran apa kayak gitu. Nah, tu dia. Maka dia tak ada jawab apa. Lepas tu Nabi Salam pula Assalamualaikum warahmatullahi. Barulah jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru jawab salam oleh umum. Sebab apa? Sebab dia tahu dah kata siapa Salam. Sebab dia kenal seorang Nabi. Dan Nabi duduk di mana di situ bau sedap. Nah, orang panggil tubuh badan Nabi tak ada kena maning bau sedap. Bahkan di jalan mana yang Nabi lalu dia tahu dah kata Nabi lalu nak kali. Sebab apa? Sedap habis jalan tu. Yang Nabi lalu sallallahu alaihi wasallam. Habis itu buka. Nah, maka Nabi tu ni budak ni. Nah, dia ada berlaku sikit dengan dia ni hamba kamu ni. Nah, tu dia maka aku marah hati dia ni dengan bagi apa semua maka jangan marahlah ke dia. Itu tak apa ya Rasulullah tak ada marah. Nah, tu dia. Maka suka budak tu. Maka Nabi kata, "Gana mu tak jawab kali yang pertama dan tak jawab kali yang kedua?" Itu dia. Tanya tu ya Umar. Ya Umar kata, "Ya Rasulullah, maaf kepada kami. Padahal kami tahu dah kata kamu. Tapi kami suka nak bagi kamu doa kepada umur kami." Sahabat kami tak jawab kali pertama dan kami tak jawab kali yang kedua. Sebab kami lobo-lobo kepada doa kamu kepada rumah tangga kami. Sebab apa ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera atas kamu semua ahli keluarga dan rahmati Allah akan kamu dan diberkati oleh Allah. Tu doa. Maka ada Nabi doa tu dia terima. Maka kami lobo-lobo kepada doa kamu ya Rasulullah. Tapi kali yang ketiga kami tak jawab, akak kelik tapi kami jawab cepat-cepat yang ketiga. Nah, apa anda juga tu umur ni pun. Dah nak kepada kebaikan dia panggil doa Nabi SAW. Kalau gitu nak ayatnya Nabi ambil padu. Nah, Nabi ambil berat. Walaupun di mata manusia lain tak ada harga. Nah, lekeh, tak boleh tak ada kena buat kira tapi di mata Nabi tak. Sebab apa? Sebab rahmah yang ada oleh hati Nabi yang melimpah ni tak boleh kelih apa orang susah maka dia tolong. Maka kena oleh berjanji sifat kepada kita. Nah, awayamshi ma'al almarat ma'al armalati wa zawil ubudiyah. Jadi sifat kepada kita riwayat kisah dia panggil cerita Nabi. Nabi ni berjalan kayang dia buja-buja dan orang yang hamba-hamba yang susah. Jalan sini bukan jalan mengeceh. Jalan orang panggil buat benda-benda yang tak suka oleh Allah dah. Khidmat. Apabila orang susah, orang buja ni berhajat kepada pertolongan Nabi, Nabi tolongkan. Hamba-hamba yang susah seperti kisah kita ni, Nabi tolongkan. Tu makna dia. Riwayat kepada kita, ai comel elok perangai Nabi, perbuatan Nabi, kelakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabit tu Nabi ni jadi apa? Sekasih-kasih manusia dalam jiwa budak. Sabit Nabi pada suatu hari dia keluar daripada rumah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Keluar tiba-tiba depan rumah dia penuh dengan budak-budak daripada Bani Najjar. Nah, jatuh nak ada belakang budak-budak. Umur 7 tahun tu mari. Nah, penuh. Tu dia. Betapa beripung depan rumah Nabi. Maka Nabi tanya, "Buat gapo sini semua ni kamu?" Nah, tu dia. Maka jawab semua dia budak-budak ni. Dia kata, "Ya Rasulullah, nahnu nuhibbuk." Ya jawab. "Ya Rasulullah, kami kasih, kami cinta kepada kamu, maka nak lihat kamu, nak berjumpa dengan kamu, nak main kamu ya Rasulullah."
Tu dia. Maka Nabi tanya, kamu semua kasih kepada aku? Maka jawab semua, ya Rasulullah. Bahkan engkau sekasih-kasih manusia adalah jiwa kami ya Rasulullah. Tu dia. Maka Nabi kata, inni qad ahbabtukum. Bahkan wa inni aidan uhibbukum. Atau begitulah lebih kurang makna dia lafaz, saya terlupa hadis. Maka Nabi kata, saya pun juga saya kasih kepada kamu semua. Tu dia. Sebab kelakuan Nabi baik begitu, budak mana tak kasih saya? Budak mana tak cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tu dia. Kalau gitu, buat baik ini satu jalan yang besar yang wa'wi orang ni kasih mesra. Wa'wi orang ni orang panggil apa? Bersaudara, bersahabat, tak balas kelahi, tak ada masa muka. Tu dia. Bahkan para budak-budak apabila Nabi keluar pergi berjihad dengan para sahabat, dengar berita Nabi nak kelik, berderu tubik sambut Nabi. Darat-darat penuh poy, dengar Nabi nak kelik ya. Ada apa dah? Tinggal habis. Tinggal habis hak main yang suka nak main kai tinggal. Pergi sambut Nabi, tunggu-tunggu Nabi kai panggil nak kelik kepada muka Nabi siapa kepada Madinah. Lepas daripada kelik daripada pergi apa semua gitu kan. Dunia. Itu orang panggil apa? Rahmat Nabi. Kepada anak-anak, kepada kanak-kanak. Lagi pula kelih Nabi ni. Maka dia buat dah. Lepas dia gemar kita pula. So kita buat baik pula. Lebih-lebih lagi kepada budak-budak yang susah sebagai orang panggil nak yatim sebagainya. Maka kelih Nabi kata kana. Nabi kata man dhamma yatiman baina abawaihi muslimaini. Siapa-siapa ambil atau berpadah anak yatim pergi pada rumah dia, lepas tu beri makan ila ta'amihi wa syarabihi, padah mari makan di rumah dia dan beri minum, beri makan, dan ambil budak yatim mari makan minum di rumah dia hatta yastaghniya anhu, sehingga kenyang dan orang panggil apa, orang panggil lepas sehari daripada senil lah, ada orang panggil ada makan ni sehari ni, kita mengenyangkan dia sehari ni. Maka orang yang buat lagu ni gapo balasan yang ia dapat? Nabi kata wajabat lahul jannah albattah, wajib masuk syurga, tak ada akan berjumpa dengan neraka sama sekali. Buat baik kepada budak-budak, buat baik kepada kanak-kanak, lebih lagi orang yang susah, tak mesti yatim, susah. Hak yatim dah nak royak dah. Itu dia. Bahkan Nabi kata apa? Ana wa kafilul yatimi fil jannati kahatain. Saya dan orang sangga anak yatim begini dah lah syurga esok. Maka Nabi akik tangan dia, jari tunjuk, jari tengah. Ai rapat cik, ai jadi jiran aku, jadi kawan aku. Lah syurga esok bagi siapa yang ambil padu, ambil bicara tentang kanak-kanak yatim. Sabit tu kita ni hak sebenar pun duduk dalam nikmat yang besar, kita tak khabar. Maka duit yang gagah dan buh tu, semua tu bukan kerana boleh ke siapa. Kita semua kutip untuk anak yatim. Untuk anak yatim kampung tempat kita yang ada dekat 30 orang. Itu dia. Kalau gitu, setiap minggu kita boleh kita hipung serta akhir bulan kita minta ahli para jemaah hipung semua. Dan dengan orang lain daripada kita sungguh pun kadang-kadang sebenar tak cukup. Kita kutip buah minggu ni boleh 700 ada-ada 800. Itu dia. Maka kita cakulah kita buat misal mudah-mudah 4 minggu. 4 minggu boleh berilah kepada kalau 700. Boleh berapa? Boleh 2008. 2008 boleh 5 orang baru kita boleh beri. Aku tik akhir bulan. Bulan adalah para jemaah semua. Maka ada beri lebih kurang 50 orang ya, siapa ada ambil tu ada beri tu. Maka bolehlah dia mari dia mau duit ada, dia mau apa gini ataupun bahasa murah hati sikit, boleh siapa ke panggil 5,000 kau. Dan kadang dia tak duit mari pak, adalah 2,000 3,000 kok gitu ya kan. Tapi alhamdulillah lah ada lagi kawan-kawan daripada bakok, daripada mana dah hantar masuk dalam banci tanah tu 2,000 kok atau 3,000 kok. Maka hipung-hipung boleh sebulan lepas gitu ya. Tapi dia panggil alhamdulillah lah kita ada buat amalan baik. Maka teruskan. Bahkan insya-Allah dengan amalan yang kita buat ni, kita masuk dalam golongan yang Nabi kata saat ni, siapa-siapa
ambil padu sama anak yatim, maka orang itu kawan pula syurga esok. Ini dia panggil apa? Perbuatan Nabi sendiri dan juga ajaran dia. Nah, yang suruh kita ni dia panggil buat kepada kanak-kanak. Nah, itu dia. Maka hari ni anak-anak kita, kanak-kanak kita, budak-budak kita sangat-sangat berhajat benar. Ia kurang benar. Segi apa? Kasih sayang, ia tak dapat mana daripada orang dalam masyarakat. Dia tak padu ke dia. Nah, itu dia. Maka kita kena tumbuh benda-benda lagu ni semua dalam masyarakat kita. Bahawa lepas tu pula, bab yang keempat ialah rahmat Nabi kepada perempuan. Siabelah Nabi, kanak baik Nabi, rahmat Nabi kepada segala perempuan. Itu maka masuklah perempuan ni ibu, masuk perempuan ni isteri, masuk perempuan ni budak-budak perempuan dan sebagainya. Itu dia. Maka kita sama semula insya-Allah nak masa budak siapa lebih dah. Itu dia. Maka hari ini itu saja. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.